Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Razino, founder kepada Akademik Razi. Alright, video pada kali ini saya nak tunjukkan macam mana anda boleh buat profit dalam market forex menggunakan teknik killer 2. Okey, advantage teknik killer 2 ni sesuai bagi trader intraday. Maknanya kalau anda masuk hari ni, anda nak keluar hari ni, ataupun anda yang jenis tak nak hold position lama-lama, teknik killer 2 memang sangat sesuai untuk anda. Yang paling bestnya pasal teknik killer 2 ni memang senang sangat nak set up. Nanti anda akan tengok macam mana saya set up. Alright, lepas tu dia winning rate dia, memang kita tahu tak ada holy grail yang boleh bagi teknik yang 100% profit, okay, tanpa loss. Tapi saya boleh berikan anda, saya berani recommend yang teknik ni boleh berikan anda sehingga 85% accuracy. Okay, yang paling bestnya, kalau anda tahu macam mana nak gunakan teknik zero loss, memang 100% anda boleh profit tanpa ada sebarang loss. Alright, video tu semua ada dalam kit khas forex. Okay, jadi saya nak tunjukkan. First kali macam biasa, anda akan login dalam anda punya account. Okay, untuk video tutorial kali ini kita akan gunakan real account. So just click finish. Right. Okay, ini teknik killer 1, yang mana dia menghasilkan beza teknik killer 1, teknik killer 2, teknik killer 3. Okey, teknik killer 1 ni dengan satu kali entry tapi anda boleh untung besar gila. Contoh kalau macam tengok dekat sini, kalau kita tengok pada profit, kita tengok X point, lebih kurang dah 64 pips. Okey, dalam masa satu hari. Kita masuk entry semalam 28 bulan. Okey, hari ni lupa nak beritahu, hari ni 29, hari Selasa. Right, ini kita masuk semalam dan saya akan hold position ni. Okey, saya akan hold position ni. InsyaAllah mungkin dia akan lebih grow lagi bigger. So kita just tunggu. Itu untuk teknik killer 1. Tapi video kali ni saya nak tunjukkan teknik killer 2. Okey, macam mana anda boleh buat profit setiap hari melalui market forex dengan menggunakan teknik killer 2. Alright. So untuk teknik killer 2 ni kita akan pergi kepada major pair. Okey, memang saya suka trade major pair, sebab antara sebab kenapa saya suka trade major pair ni, dia punya pergerakan harga tu mudah dibaca. Okey, lebih faham kita nak baca. Kalau you nak ambil process pair pun tak ada masalah, tapi kalau boleh jangan elakkan conversion pair yang orang panggil apa yang pelik-pelik, ataupun istilah dia ada istilah tapi saya lupa lah. Kita panggil sebagai apa lah, tak kisahlah, nanti kalau saya ingat saya beritahu. Okay, dia ada major pair, ada crosses pair, ada conversion pair, lepas tu dia ada satu lagi, tu pair yang pelik-pelik. Dia akan dia punya pair, dia pasangan dia ni akan negara-negara yang membangun. Contohnya macam USD Mexico ni kan. Alright. Tapi untuk kali ni saya mungkin pergi kepada, kita akan lihat dulu kepada USD. Kita tengok macam mana chart dia, okey tak. Ni kita nak guna teknik killer 2 Right. Untuk lebih detail mungkin anda boleh dapatkan teknik killer 2. Right. Macam biasa anda hanya perlu set up macam mana yang ditunjukkan dalam kit khas forex tu. Okay, kita set up dulu. First kita kena pasang jerat dulu. Right. Okay, so kita akan letak level. Okay, so just kita tarik saja. Macam mana nak set up ni, semua dah ditunjukkan step by step. Okay, dalam kit forex tak ada masalah, anda boleh follow saja. Okay, first kali kita pasang jerat. Okay, dah pasang jerat. Right. So kita akan letak sini satu.
delete lah. Kita akan masukkan box. Okay, kita akan tandakan di sini. Tebal sikit. Okay. So, kalau menurut kepada teknik killer 2, okay, sekarang ni potensinya adalah sell. Sebab dia berada pada paras resistor yang kita dah draw. So, potensi harga akan cuba masuk dalam box biru ni. Okay, potensi harga akan masuk dalam box biru. Okay, sama ada dia break untuk meneruskan turun kepada support, okay, ataupun daripada box biru ni dia akan pantul semula untuk testing resistance dan melakukan breakout. Okay, so far sekarang apa yang kita dapat lihat, market sekarang berada pada resistance di sini. Okay, so means ini resistance yang kita dah buat. Macam mana nak dapatkan resistance support ni, anda boleh rujuk kepada teknik killer 2 yang ada dalam KitSats Forex. So sekarang yang kita perlu buat adalah entry sell, dan target kita pada level di sini, right, dalam kotak biru ni. Okay, kita assume yang market akan masuk semula dalam kotak biru sebelum meneruskan kenaikan, ataupun dia akan breakout dan meneruskan penurunan. So far ada dua pilihan, sama ada anda nak tunggu dia masuk dalam kotak biru, ataupun anda boleh terus sell. Okay, kalau sell di sini pun tak ada masalah. Okay, sebab dia dekat para resistance. Kalau dia di paras sini, anda boleh buy. Okay, kalau dia masuk dalam kotak biru ni, just tunggu saja dia close di mana. Alright, so sekarang position yang terbaik adalah sell. So saya akan sell. Okay, mungkin kita akan buat sposin saja untuk testing. Right, kita dah masuk sell di sini. Okay, right, so just drag saja untuk take profit. Mungkin target kita di dalam kotak biru ni. Okay, dan kita boleh letakkan dia ngam-ngam 30 pips. Alright, so dah settle. Okay, kalau anda dapat lihat dekat sini, sekarang profit kita belum ada profit. Ini kita kena bayar broker. Okay, benda tu standard bayar broker standard. Alright, tengok dalam sekejap saja anda dah profit. Okay, market dah start nak turun dan akan masuk dalam box biru ni. Right, kita memang kalau tengok kita memang dapat sharp entry jugalah. Okay, sebab kalau tengok kat sini, okay, memang kita dapat masuk sharp entry. So kalau anda lihat pada KitSats Forex tu juga, kita ada sediakan macam mana teknik zero loss. Alright, anda boleh praktikkan teknik zero loss ni dalam keadaan bila dia dalam keadaan running profit macam ni, dan saya jamin anda punya apa yang kita panggil anda punya potensi keuntungan dalam forex ni sangat tinggi dan loss tu sangat kurang. Sebab tu kita panggil dia sebagai strategi zero loss. Alright, so kalau anda dapat lihat sekarang dia pun dah running profit. Okay, kalau kita tengok pada point, okay, lebih kurang, okay, ada 8 point. Okay, masih sikit lagi, tak apa, just tunggu saja. Okay, itu yang pertama. Okay, mungkin anda tak perlu nak tunggu dekat sini sangat. Okay, kalau anda tahu zero loss, anda dah boleh setkan zero loss, okay, pada level ni, dan biarkan dia market buat apa yang dia nak buat. Sebab anda kena faham market ni bukan kita punya. So kita cuba untuk merancang strategi yang lebih baik untuk kita memaksimalkan profit kita sambil kita letakkan loss pada tahap yang paling minima. Alright, so kita cuba tengok yang lain.
mungkin ada yang lebih okey, kita beralih kepada yang second GBP USD. Alright, sama juga kita akan menggunakan teknik killer 2. Alright, first kita setting dulu dia punya lambat sikit lah. Okay, first kita setting dulu. Alright, kita dah setting, kita pasang jerat. Kemudian kita labelkan. Okey, tandakan dulu. Dan kita draw kotak biru. Okay. So, sekarang apa yang kita dapat lihat, market berpotensi untuk testing support di sini, right? Kemudian dia ada keupayaan untuk naik, okay, dan masuk semula dalam zon kotak biru, ataupun dia akan berlaku breakout di sini, right? So apa yang sebaiknya adalah kita tunggu market untuk touch pada level yang kita dah tandakan di sini, right? So kita just tunggu saja. Kita buat okay, sementara kita tunggu, mungkin kita boleh tengok yang lain. Kita boleh tengok UCAT. UCAT saya dah masuk, saya rasa. UCAT USD CAD tak boleh sebab saya dah entry. Kita tengok USD CHF macam mana. Alright, okay, sama juga kita pasang jerat. Tengok macam mana dia punya pergi dia. Okay, ini nampak cantik ni Alright, sebab dia berada betul-betul dalam box biru. Yang ni memang best. Yang ni memang terbaik. Okay, sebab dia betul-betul dalam box biru. Sekejap saya tambah objek sekejap. Okay, right, kalau tengok harga daripada resisten di sini, okay, kemudian dia turun. Okay, harga resisten di sini, okay, sebelum dia drop, okay, dia dah breakout kotak biru ni. Okay, kalau dapat lihat tengok di sini. Start dari sini dia turun, dia dah breakout kotak biru ni. Kemudian dia testing semula kepada kita panggil dia dalam kotak biru ni, dalam range kotak biru ni. So kita just tunggu saja chart yang ni. Okay, kita just tunggu saja chart yang ni, price yang ni untuk dia close, sama ada dia close di atas atau close di bawah. Kalau dia tutup di dalam kotak, kita masih kena tunggu lagi. Tapi kalau dia close di bawah kotak biru ni, maksudnya kita boleh entry buy. Right. Untuk teknik killer 2 ni, time frame yang kita gunakan boleh buat dua, sama ada 30 minit ataupun 1 hour. Okey, tapi untuk anda dapatkan yang lebih, kalau anda nak dapatkan dengan lebih cepat, anda boleh gunakan time frame 30 minit, tak ada masalah. Sama juga. Tapi kalau anda nak profit yang mantap, anda boleh gunakan H1. Right. So kalau anda tengok kat sini dah ada profit dah. Okey.
Right, kalau tengok kat sini dah ada RM6, $6. Okay, dalam masa yang sangat singkat sahaja. Okay, dengan volume 10 sen je. Maknanya dekat sini kalau anda tengok profit dia, dah ada 6 pips dah profit. Okay, so kita just tunggu saja di sini. Sekiranya anda nak gunakan time frame 30 pun tak ada masalah. Itu lagi baik sebenarnya. Contoh macam ni kan, CCF tukar pada 30. Okay, tu pasangkan jerat dia macam biasa, sama juga step dia. Okay, tak ada masalah, dan anda akan dapat result yang sama. Okay, salah, yang ni salah. Right. Okay, pasangkan jerat dia. Right, dan anda akan dapat result yang sama, cuma dia lebih pantas lah. Okay, okay, nampak result dia lebih kurang sama dengan yang 1 hour. Tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, insert object shape. Okay, sama juga di sini. Okay, tengok dia paling tertinggi. Kalau kita dapat lihat di sini. Okay, sebelum price turun. Right, sebelum price sentuh di sini dan turun sampai ke bawah. Okay, dan naik semula. Okay, untuk memasuki zone biru, zone kotak biru. Dan sekarang kita hanya tunggu confirmation sama ada dia close dalam. Kalau dalam kita masih kena tunggu sebab dia, kita assume dia sebagai sideway. Right, kalau dia close atas, maksudnya kita ada potensi buy sebab kemungkinan dia boleh naik ke atas. Right, tapi kalau tengok faktor ni, dia dah breakout. So sekarang ni dia just nak testing saja. Okay, nak testing buat second highest sebelum dia drop lagi. Okay, so potensi dia kalau dia tak mampu naik lebih daripada zone biru ni, maknanya potensi dia untuk drop lebih baik. So sekarang ni just kita aim kepada selling yang terbaik sebenarnya. Okay, alright. Okay, kalau dia tak boleh, maksudnya dia akan testing di sini. Okay, so kita just tunggu saja. Tak kisah, untuk teknik killer 2 ni boleh gunakan time frame 30 minit untuk fast profit. Tapi kalau anda nak profit yang dalam masa intraday, boleh gunakan 1 hour, tak ada masalah. Alright, tapi jangan gunakan 15 minit dan ke bawah, itu tak boleh. 30 minit, 1 jam, 4 jam, tak ada masalah. Daily tak sesuai. Kalau nak guna daily, anda boleh gunakan teknik killer 1. Memang sesuai teknik killer 1 untuk daily ataupun H4. Teknik killer 1 tak boleh. Teknik killer 1 daily sahaja. Alright, nak monitor boleh pakai time frame yang lebih rendah, tak masalah. Okay, kalau tengok kat sini, ni contoh teknik killer 1. Ni profit dia 400 lebih, masuk semalam je. Alright, dah generate 400 lebih. Dalam masa 1 hari, kalau anda convert dalam ringgit Malaysia, lebih kurang 1,700, 1,800 macam itu. Nampak simple je kan. So sebab tu sebelum anda mulakan trading, yang pertama sekali anda perlu ada ilmu. Right, yang kedua anda perlu ada mentor. Mentor ni sangat penting untuk anda pilih yang betul-betul ada result manner. Right, result matter. Yang ketiganya adalah tagline kita. Kalau you follow Sifu FB app, dia cakap buat sampai jadi. Right, tapi kita dalam Akademik Razi, kita cakap buat sampai profit. So selagi tak profit, selagi tu you try. You nak try dalam trading forex ni memang best. Dia tak ada macam saham, dia tak ada macam FCPO. You nak testing, you kena buat real account ataupun you just buat paper trade. Tetapi dalam forex ni,
you boleh buka demo account untuk testing keadaan sebenar tu. Jadi memang sangat-sangat, kalau macam you buat saham, you just buat kat paper trade, you tak boleh alami perasaan sebenar kalau duit tu berkurang. Tapi kalau dalam forex ni, you buat demo account, you dah sebenarnya dah masuk sebenarnya dalam real trading. Cumanya tidak menggunakan real money saja, tapi trading, dia punya trading real trading. Cuma dia pakai virtual money saja. Alright. Kalau macam CPO lagi, you tak boleh nak buat tak ada pun demo account untuk CPO, tak ada. You nak, you terus kena masuk duit real. Dan CPO cost dia agak mahal sebab dia ikut per lot. Minima nak trade CPO adalah satu lot. Sekarang satu lot lebih kurang 4,500 4,800 bagi satu lot. Okay, tapi dengan forex ni, kalau you ada 100 USD pun sebenarnya dah boleh trading. Dengan 100 USD ni, kalau boleh pandai trade, nak dapat 100% tu sekejap je. Right. Okay, so sekarang ni masih lagi running profit. Okay, tu bestnya kalau you ada ilmu. So you akan masuk memang pada level yang start nak buat duit. So you tak perlu nak tunggu lama-lama 3-4 jam floating loss, 3-4 jam baru profit. Tu kalau profit, kalau loss makin bertambah, itu yang sakit. Alright. So ini yang pertama. So kita just tunggu saja. Okay, kita boleh tengok yang lain sebab kita dah pasang jerat, so tak ada masalah. Okay, mungkin kita boleh pergi kepada yang next, USD/JPY. Kita tengok apa yang special kat USD/JPY. Okay, yang kali ni kita guna time frame 30 minit. Okay. So kita tandakan jerat macam biasa. Okay, ini pun nampak macam cantik. Saya rasa ni cantik lah. Okay, ni cantik ni. Wah, ni best ni. Serius best. Sebab dia dah masuk dalam kotak biru kan. Dia masuk dalam kotak. Yang ni best. Wow, yang ni best. Special ni. Okay, insert object shape. Okay, nampak? Oh, yang ni best. Serius, yang ni memang best. Okay, zoom sikit. Wah, ni special ni. Okay, kalau tengok, kalau dia mati dalam ni, memang kita boleh sell. Sebab satu, dia dah daripada highest kan, dia tak mampu reach yang highest. Lepas tu dia kalau kita dapat lihat kat sini, resistance dia, okay, resistance pertama di sini sebelum dia turun menghasilkan support yang baru. Okay, kemudian dia naik. Okay, dia naik untuk testing resistance, tapi dia tak mampu. Right. So dia turun sampai parah sini. So sekarang dia masuk dalam kotak biru. Dan ini adalah potensi yang sangat baik. Sebab kat sini kita tahu dia tak mampu nak reach resistance. Maknanya keupayaan harga untuk naik lebih tinggi tu tak ada. That's why dia masuk dalam kotak biru. Dan dia dah pun breakout di sini. Okay, kotak biru dah breakout. Dan ini adalah potensi sell. So tak payah tunggu, just masuk sell. Mungkin sebab ni setup dia sangat cantik, mungkin saya masuk 50%. Banyak sikit untung. Right. Okay, so sekarang USD/JPY. Right. Tengok kat sini. Alright. Okay, so ini yang kita dah masuk. Okay, ni memang sangat cantik. So dia dia dah pun breakout. Dan dia sekarang testing pada atas kotak biru ni. So sebenarnya memang sangat baik sebab setup dia cantik. Jadi saya memang akan masuk. Biasanya mau masuk best-best lah. Alright. So sekarang level dia kita akan ambil yang pertama di sini.
profit dia, biasanya kita akan ambil, akan genapkan terus. Alright. Yang kedua di sini. Right. So anda just tunggu saja. Tengok macam mana power tak power. Okay. So sekarang yang kita dah masuk untuk AUX USD profit, ini masih lagi running sebab kita baru masuk. Tak apa, ni bayar broker saja, tak ada masalah. So anda lihat nanti macam mana potensi dia. Yang ni TK1 tak ada kena-mena. Right. Okay, kalau untuk fast profit mungkin anda boleh take profit saja. Yang ni boleh take profit saja. Nampak ni USD JPY dah menghasilkan profit sekejap saja sebab setup dia memang sangat cantik sekarang ni. Okay. So masih menunggu lagi. So kita tengok yang tadi kita pasang jerat kat GBP/USD. Okay tak? Nampak ni, tadi dia dekat atas kan. So dia turun sebab dia akan testing, dia nak cuba testing dekat area sini. So kalau kita nak buy pun, kita akan buy di sini. Okay, dengan fokus kita buy di sini. Right. Kalau dia pop, maksudnya potensi dia naik atas. Tapi kalau dia tak berjaya, tak ada masalah, kita akan letakkan SL. Biasanya SL kita daripada point-point ni lebih kurang 15 pip sahaja. So anda rugi pun tak banyak, tapi kalau anda profit yang besar. Right. Tengok dah menghasilkan profit ni. Wow, laju profit dia ni. UJ ni lah, dah $7 lah. Right. Kita ikut simbol. Okay, tengok sini UJ. Yang UJ dua atas ni, ni yang tadi kita masuk. Right. Ini memang sangat best lah sebab setup dia sangat cantik. Memang boleh buat profit kau-kau ni kat UJ ni. Dia just tunggu saja. Salah. Okay, kita tak nak memori banyak, so kita pausekan dulu Saya stopkan dulu. Alright, kita sambung lagi. So, kalau anda dapat lihat, sekejap saja tak sampai 10 minit pun. Okay, kita punya USD JPY dah menghasilkan profit yang agak besar. So kalau dapat lihat, tengok dekat chart. Okay, memang cantik. Kita sebenarnya masuk dalam range yang sangat kemas. So profit kita memang boleh pergi jauh. Alright, profit kita boleh pergi level-level ni. Okay. Okay, so kita just tunggu. Tapi kalau anda dapat lihat, dalam masa yang sekejap saja dia dah menghasilkan profit yang sangat baik. Okay, so kalau untuk anda dah boleh applykan teknik zero loss. Okay, bila dah ada dalam level macam ini, so memang secure anda punya profit. So sebabkan ini adalah tutorial ringkas, jadi saya akan close salah satu ni. Right. Okay, mungkin kita close yang 5% lah Okay, yang satu lagi kita akan biarkan. Right. So saya dah close 5%. Dan kita just tunggu sahaja AUX USD ni untuk profit. Kemudian kita close. Kalau kita tengok kat history, so kita dah ada $24. Okay, dalam masa yang sangat singkat. Okay, kalau anda tengok entry di sini. Okay, dan close tak sampai 10 minit pun. Okay, tak sampai 20 minit pun sebenarnya. Right, dah ada ni kat sini pun ada profit. Tapi tak apa, yang ni saya nak hold dulu sebab setup dia cantik. Kita just tunggu satu saja lagi, iaitu AUX USD. Okay, saya pausekan dulu sebab saya nak buat short tutorial saja. Alright, kita sambung lagi. So kalau anda dapat lihat, tengok memang kita dapat sharp entry. Sebab tu saya cakap setup ni memang sangat baik. So kalau ada breakout kat bawah ni, wah, memang cun lah, memang cun. Memang boleh reach 200 USD point ni. So tengok sekejap saja dah ada 48 USD. Okay, yang saya dah profit 24, saya sengaja keluarkan. Okay, sebab nak buat short
tutorial saja. Yang ni masih lagi negatif. So kita lihat sekejap AUX USD. Okay, AUX USD okay, dia masih lagi cuba nak testing resistance. So bila dia cuba nak testing resistance, sebenarnya kita boleh buat cake lapis. Okay, tengok macam mana dia pergi. So kita tekan sell di sini. Okay, kita buat cake lapis. Tengok macam mana dia potensi dia pergi. Okay, assume kita di dalam kotak biru ni. Right. Okay, ni running dah profit, ni running profit. Ni tak ada ni bukan, ni teknik killer 1. Ni memang best kalau tengok USD JPY ni. Memang dah boleh drop lebih jauh lagi. So tak ada masalah. So kita just tunggu AUX USD saja. USD ni mungkin ambil masa sedikit. Alright, ya, kita tunggu macam mana. Tengok potensi dia. Untuk teknik killer 2 ni, dia punya profit dia memang you boleh dapat lebih kurang dalam 33-35 pips, right, bagi satu entry. Dan biasanya kita stop loss kita dalam 15 pips sahaja daripada level yang kita masuk. So sebagai contoh, saya masuk level pada level resistance di sini. So saya just tarik sahaja dan pergi pada 15 pips. So di area sini, okay, 75080. So kita tandakan 75080. Right, so just anda tarik ni, letak di sini, modify, dan sama juga sini, tarik dan modify. Alright, settle. So anda dah tak perlu risau, anda dah boleh tinggalkan buat pekerjaan anda yang anda nak buat. Okay, so saya akan pausekan dulu. Kita tengok macam mana jadi pada entry AUX USD ni. Right, kita sambung lagi. So untuk USD JPY ni kita boleh close. Kita close dulu sebab saya nak buat short tutorial saja. Right, so yang tinggal hanya 2 lagi pair AUX USD. So kalau kita tengok kat history, kita dalam masa yang sangat singkat, okay, dah ada 62 USD. Kalau convert dalam ringgit, 6, 12, 18, 24, 240. Okay, dan 200.5 profit. Kita just tunggu. Kita akan tengok macam mana result dia. Alright, so kalau anda dapat lihat sekarang AUX USD, okay, dah menghasilkan profit. Kalau anda dapat lihat sekarang dah ada $10 dan $3. Okay, $10 dan $4 lebih kurang. So ada $15 di sini. So itu saja review untuk teknik killer 2, yang mana kalau saya close, saya dah ada profit lebih kurang $100 dalam masa yang sangat singkat, kurang dari 2 jam sahaja. Alright, so kepada anda yang nak belajar teknik killer 2 ni, anda boleh dapatkan kit khas forex. Alright, bukan satu teknik, 2 teknik, ataupun satu atau 2 teknik atau strategi, tetapi kita menyediakan, atau saya menyediakan lebih 8 teknik. Okay, kita pecahkan dia kepada 5 strategi power plus 3 teknik killer, yang mana teknik ni sangat proven, sangat most update, yang paling latest. Okay, yang boleh bantu anda tingkatkan profit dalam forex, seterusnya meningkatkan ROI anda. Okay, meletupkan ROI anda sehingga 300% dengan cepat. So kalau anda nak dapatkan kit khas forex, boleh tengok fanpage saya. Alright, boleh dapatkan. Okay, ada promosi, ada harga promosi kalau tak silap saya, flash offer sekarang ni. Okay, boleh dapatkan sekarang. Dan saya harapkan video review ni dapat buka mata anda untuk tahu bagaimana nak buat profit menggunakan teknik killer 2. Ini baru satu teknik saya tunjukkan. Kita sediakan 8. So kalau anda gunakan ke-8 nya, insyaAllah trading anda akan grow dengan pantas. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda lagi insyaAllah.